ada dekat City Mall, nak pergi cari tempered glass untuk kamera ni, tempered glass untuk screen kamera ni. Ni kamera baru Decathlon. Tadi dalam City Mall ada dua kedai yang jual screen protector kamera ni. Satu harga RM49, satu lagi harga RM79. Jadi dua-dua aku tak beli sebab tak kena dengan harga aku. Kalau 30 tu mungkin aku boleh beli lagi, tapi kalau 49 dengan RM79 aku cadang untuk beli dekat Shopee je lah. Lupa pula nak update pasal kamera baru aku ni. Yang tengah rakam sekarang ni adalah kamera DJI Osmo Action 6. Kamera lama aku adalah GoPro Hero 4 Silver. Yang best kamera ni adalah stabilization dia lagi cemerlang lah kiranya. Kalau rakam video tu memang stabil. Lepas tu kamera ni pun boleh rakam 4K 60 frame per second, dan juga waktu malam ataupun low light gambar dia lagi cantik. Jadi selepas ni semua video dalam channel YouTube aku akan guna kamera ni lah. Jadi korang dapat tengok sendirilah kualiti macam mana ya. Audio ni pun audio daripada kamera ni, tak ada pakai extra mikrofon ke apa. Memang direct daripada kamera terus audio ni. Harapnya kualiti yang korang dengar ni jelas lah ya. Alright. Sedikit info tambahan, kamera ni kamera isteri aku sebenarnya, dia yang beli. Ni rupa kamera ni. Kamera ni dah dalam casing. Lepas tu screen protector yang aku cakap di awal video tadi pun aku dah beli screen protector, beli dekat Shopee je. Lepas tu pasang dekat kedai handphone, upah kedai handphone pasang. Amal kedai handphone ambil RM3 je pasang screen protector depan, belakang, lepas tu ada dekat lens ni sekali.